Sarah? Man, ini Farah, adik arwah Sarah. Dia baru datang dari Manchester dan dia bermalam di rumah kita malam ni. Esok, dia akan pergi rumah mertua kau. Ibu, kenapa ibu tersengas-sengas? Gosok gigi ke belum? Mestilah dah. Shampoo rambut sekali. Ibu nak bau? Di sini. Wanginya. Pandai. Kenapa happy ni? Ni mesti Tok Ma dengan Tok Pa janji pergi tempat kan? Nak mandi kolam kan? Ibu nak ikut? Mestilah ibu nak ikut. Tapi, ibu ada kerja sikit. Kerja apa? Adalah. Ibu duduk rumah tak menangis-nangis tau. Ibu, nanti kan ibu suapkan nasi goreng boleh? Letihnya mulut dia. Macam Mama Sarah. Ni kenapa dengan rambut ni? Tak sikat Okay, ambil sikat kat sana. Sini. Man. Aku mimpi ke kau yang mimpi ni? Apa kau ni? Yelah, kau kan baru kahwin. Kau saya sibuk datang ofis. Aku datang nak tengok kerja aku. Banyak lagi belum settle. Kerja kau tu aku boleh tolong settlekan lah. Yang kau tak menyempat sangat ni kenapa? Sekarang ni kau pergi balik lah. Kesian kat bini kau kat rumah. Di. Aku dari semalam kontak Mira. Tak dapat-dapat. Kau tahu tak mana dia? Aduh, Mira lagi. Tak ada yang lain ke? Tak tahu. Aku dah